What's up? Saya Malen. Hai, saya Michelle. Okey, ni hari kita makan simple-simple je lah pasal PKP kan. Okey. Okey, yang depan saya ni ada lauk, berbagai jenis lauk. Okey, yang ni sup campuran, ada fishball, carrot, macam-macam lah. Yang ini pula terung kicap lah, goreng kicap. Ini adalah suhun. Okey. Kalau duduk dekat Melaka ni tak tahu pasal suhun, tak salah orang Melaka. Saya ni orang Melaka, dia pun orang Melaka juga. Okay, yang ni ikan bilis cili padi. Okey. Apa lagi? Jom kita makan. Okay, ada fishball. Yang ni cili masak ikan bilis. Sedap. Orang Melaka mesti mau tahu. Cili padi ikan bilis kan memang top, memang bagus, sedap. Makan dengan nasi panas putih kan memang sedap. Okay, jemput makan guys. Okay. Makan-makan. Simple tapi sedap. Makanan PKP. Memang pun makanan PKP. Ramandong sekarang PKP kan. Makan macam ni simple-simple pun okey. Janji sedap, janji kenyang. Itu yang penting. No MSG no MSG. Okey, ni masakan rumah ni. Maybe ni yang masak. Homemade food. Cili padi itu ada sikit. Tapi shock. Memang shock. Ikan bilis cili padi tumbuk. Nasi goreng sikit makan. Memang sedap. Yang ni cucumber. Cucumber, bukan cucumber. Makan saja, asam saja. terong ni memang sedap.
Sekarang dah start panas balik. Makanlah semua jenis sup-sup. Kasih turun agak panas. Hari-hari makan sup pun bagus juga. Healthy food. Simple-simple je, sedap. Tapi pedas. Orang Melaka kena makan power-power pedas, baru dipanggil orang Melaka. Memang tu pedas dia. Turun sangat sedap. Memang sedap. Fish ball. Carrot. Carrot baik untuk mata. Kobi. Kobis. Macam lah dia orang tak tahu Bawang. Makan sajalah. Ini semua boleh didapati dekat Khidmat Family Store. Itu orang Melaka kan. Mana pergi, banyak kedai kita boleh cari sekarang. Ambil jenis pack steamboat, macam-macam pelbagai jenis ada dalam. Fish ball, fish cake. Orang bujang pun senang boleh masak. Bawang merah, bawang putih, ikan bilis sikit, tumbuk, kacau, buat sup. Dah, jalan, makan kenyang. Pedas. Sampai habis saya buat. Kalau bini masak, memang sedap. Anak buat saya lagi masak lagi sedap. Boleh buka kedai. Yalah tu, how. Perfect. Suhun Fabulous. Marvelous. Maya syak. Pedas lah.
Yang hitam ni telinga kera. Telinga kera. Telinga kera. In English called black fungus Ya, Ah. black fungus. Jangan silap anggap ya. Memang sedap. Kat rumah tu masak macam ni, kasih budak makan pun bagus. Kosnya jimat. Jimat agak-agak je. Semua agak-agak. Tak payah mau tambah ni tambah itu, buang masa. Apa yang dapat, buka peti sejuk, apa yang dapat, potong-potong campak dalam kuali, gaul, letak air, masak, jadi sup. Habis cerita. Syok. Sedap. Suhu ni makan macam tu pun boleh. Tak payah nasi, makan macam tu pun sedap. Diet food. Tapi saya tak diet. Supaya sedap, makan hantam saja. Nanti kenyang, sehat belaka. Tak tak rawat. Yang highlight ni, okay. Kulit tahu memang syok. Kulit tahu ni memang syok. Fishball cecah dengan sambal ikan bilis pun sedap. Mantap. Hafsah pula. Macam Habis kan? terung dah habis. Cili dah habis. Yang tinggal ni. Puas hati lah. Dia main fishball besar-besar kat kasau. Suhun pun dah habis.
Ha? Masakan simple saja. Kejapan sudah habis. Makanan rumah lagi sihat daripada makanan luar. Bos, makanan luar bukan cakap semua. Separuh tu pakai MSG terlalu sangat. Sedap tak sedap, macam mana pun makanan rumah the best. Dan cakap tak sedap kan, lain kali tak dapat makan nanti dengan bini. Betul tak kawan? Last, minum air putih. Sehat. Jangan minum air berwarna, bertin. Tak baik untuk kesihatan. Banyak habis. Badan besar, mulut pun besar. Mestilah cepat makan. Betul tak kawan-kawan? Mak ayah slow lah dia makan. Yang suruh pedas. Kalau ada orang Melaka, kena makan berpedas-pedas. Baru baik. Macam. Betul tak kawan-kawan? Yang dekat luar sana, orang Melaka. Habis licin. Saya boleh licin, tinggal sup dia. Pedas. Okey. Kalau anda semua suka video kita, jangan lupa Like, subscribe and support. okey, jumpa lagi dan selamat sejahtera. Bye bye. Bye bye. Peace yo. Peace yo.